Kalau korang nampak stiker ni kat depan rumah diorang, buat rumah diorang ni mesti bersih. Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Hari ni aku buat cleaning dekat The Trees Residency dekat Damansara. Ni rumah ni dia nak bersihkan sofa dia sebab raya dah nak dekat. Bukan tunggu raya je, bukan raya kita, raya Cina pun boleh. Sebelum raya Deepavali, raya Christmas, sebelum raya Cina, ataupun sebelum orang kahwin, sebelum orang datang rumah nak kahwin, itu pun boleh. Yang bestnya kalau korang ambil dengan kita orang ni, kita ada buat 5 step cleaning. Benda pertama, kita akan buat vacuuming lah. Nombor 2, kita akan buat dust mite removing. Dust mite removing ni untuk elakkan daripada kena gigit dust mite gatal-gatal. Budak-budak dia boleh kena eczema. Lepas tu droppings daripada dust mite tu boleh kenakan kita asma, dan dia sangat berbahaya untuk budak-budak. Kalau orang besar, kita ada immune system yang kuat. D&D Cleaning Specialist ni telah bermula pada tahun 2007 dan didaftarkan pada tahun 2008. Hampir 19 tahun dalam market. Dijayakan oleh seorang lelaki Bumi Putra. Orangnya sangat pembersih dan detail. Sebab tu dia ada penyakit OCD. Dia akan buat benda tu sampai bersih. Tak kisahlah 2 jam ke 3 jam. Dia akan buat sampai puas hati. Macam sofa ni, 4 kali air dia tukar sampai dapat result yang bersih. Ni air yang kedua ke 3 tak silap. Dan kadang-kadang dia akan cuci tempat yang sama tu berulang kali. Kalau dia juga buat samak. Kalau korang nak buat samak pun boleh juga samak. Sebab tu kalau time raya kita kena bersihkan. Sebab kita takut kalau kadang-kadang orang datang tu kan kotor, berdaki. Lepas tu budak-budak nak baring kat sofa, nak baring dekat kapet, terutamanya baby nak berangkak dengan ada hama, dengan kotor, dengan lendir-lendir. So kalau kita tengok rumah tu ada stiker D&D tu, buatnya rumah tu memang pembersih. Orang tu mesti jaga. Kita ada sediakan ni, boleh scan dia terus, boleh dapat booking dengan dia. Dia juga ada buat after sale service. Maksudnya kalau kotor tu masih ada lagi, boleh bagi tahu straight kat dia, dia akan bersihkan. Dan misal kata ada bau, dia akan datang balik buat sampai bersih. Itulah kelebihan D&D Cleaning Specialist. Sekian.